hijau dah. Ni masuk sini. Ada hijau dah. Masuk sini. Ada hijau dah. Ada. Tak nampak. Okey. Okey, kita dah sampai Kulai. Ini sistem bas dia. Saja kita nak tengok Kulai, tak pernah sampai lagi. Kali pertama jejak Kulai. Ada orang kata ada apa Kulai, tak tahulah. Benda dah nak pergi, tak ada apa-apa pun. Pergi je lah. Tengah-tengah bandar dia ada sekolah agama Bandar Kulai. Sekolah agama bagus lah. Sekolah biasa pun bagus, tapi sekolah agama lagilah bagus. Semua bagus. Ni masjid dia. Masjid daerah Kulai. Itu tadi sekolah agama. Ni kawasan perumahan. Ada ramai banyak rumah cantik-cantik. So I ikut GPS pula. GPS ni di mana-mana point je dia akan berhenti. Ya, ingatkan you ada Tak set ada. mana. Tulis Kulai je. I nak terus jalan bandar. Dia masuk perumahan. Pusing lah balik. Kalau alamat penghantar rumah, penghantar surat punya lah ni. Mana-mana point je dia akan lock. Tapi tak apalah. Boleh jalan dalam ni. Mana dia bawa sebagai Kulai yang terakhir? Alamat mana dia lock ni? Majlis Perbandaran. Bagus juga. Kita pun memang nak rakam bandar belakang tadi. Sini tu. Oh, jadi kalau kita type Kulai, dia akan bawa kita lock di Majlis Perbandaran, guys. Majlis Hari Natal. Majlis daerah. Dia tak perbandaran. Dia belum taraf perbandaran lagi. Perbandaran. MPK. Kita tak percaya. Oh, sana pun pergi bandar. Habis dah. Terkulai kita. Keluar balik bandar depan tu. Ni dia signboard. Keluar balik. Ni apa? Basuh kereta. Okay, kita dah sampai Kulai. Tempat Mawi pada Taik Anda. Kita Johor kita dah selalu pergi guys, tapi selalu keluar JB, Mersin gitu je. Jadi kita nak masuk lah. Semalam kita dah masuk Kota Tinggi. Dah jejak kaki di Kota Tinggi. Hari ni kita jejak di Kulai. Kan kita akan search lah apa menarik makan di Kulai. Hari pun dah 2 lebih. Itulah. Perut dah boleh nak masuk nasi. Carilah mana-mana kan. Tapi ni tak dan habis pusing bandar lagi. Termasuk ke kiri tadi. Kita terdengar cakap juru kamera. Depan tu bandar. Tinggi berapa. Sekarang kita akan search dengan internet guys, apa makan menarik di Kulai. Kita nak pusing bandar dia dulu. Okay, bye-bye.